Kalau anda pernah buka Etsy shop atau terfikir nak mula membuka kedai di Etsy, video ni khas untuk anda. Saya tahu kita semua pernah rasa sangat bersemangat ketika mula-mula buka Etsy shop. Rasa macam yes, aku akan jual produk digital ni, dan tunggu je lah notification dari Etsy masuk. Tapi realitinya lepas minggu, 2 minggu, sebulan masih senyap, tak ada satu pun sale. Dan masa tu mulalah kita fikir, aku salah buat SEO ke? Salah pilih niche ke? Atau memang tak ada orang nak beli pun? Saya sendiri pernah melalui fasa ini. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan anda apa yang saya sendiri belajar selepas setahun cuba menjual produk digital di Etsy. Walaupun saya bukan top seller, bukan jutawan Etsy, tapi saya rasa benda yang saya belajar ini boleh membantu anda menjimatkan masa, tenaga dan mungkin juga dapat menambahkan semangat anda menjual di Etsy. Anda mungkin pernah nampak video YouTube yang tajuk dia macam ni. Saya buat 5 angka sebulan di Etsy tanpa buat apa-apa. Passive income dari Etsy, kerja sekali, untung selamanya. Dan kita pun jadi teruja. Tapi hakikatnya, tak ramai yang cerita pasal struggle sebenar bila mula menjual di Etsy. Saya sendiri upload lebih 20 listing masa mula-mula dulu, semua produk digital. Ada planner, ada wall art, ada stiker printable. Tapi dalam 3 bulan pertama, saya cuma dapat 1 sale. Bila saya fikir balik, banyak benda saya buat ikut nasihat popular penjual Etsy seperti fokus SEO, gunakan 13 tag, buat mockup cantik, isi semua bahagian listing. Tapi saya terlepas satu benda penting, produk saya tak ada permintaan yang tinggi. Desain saya cantik ya, tapi tak ada orang cari keyword tu. Dan disebabkan saya tak bawa traffic sendiri, Etsy pun tak ada data cukup untuk tahu patut tak kita tolong promote listing ini. Selepas setahun belajar dari seller lain dan buat banyak eksperimen, saya mula nampak beberapa benda penting. Yang pertama, SEO tak cukup kalau tak ada traffic. Ramai orang anggap Etsy macam Google, letak keyword betul-betul nanti ranking tinggi. Tapi Etsy ni dia marketplace berasaskan prestasi. Kalau satu listing tu dapat jualan cepat, Etsy akan naikkan kedudukan listing tersebut. Tapi kalau tak ada sale dalam sebulan, walaupun SEO dia tepat, Etsy pun rasa listing ni mungkin tak menarik. Yang kedua, jangan harap Etsy sahaja bina traffic sendiri. Etsy ni macam kedai dalam pasar malam yang besar. Kalau orang lalu depan gerai anda, baru dia nampak. Tapi kalau anda ada pelanggan sendiri yang datang cari gerai anda, itu lebih mudah untuk orang membeli produk anda. Sebagai contoh, Etsy Shop Little Birdie Canada. Ramai yang menjual planner lebih kurang sama dengan dia. Kalau tengok kat E-Rank pun, keyword untuk planner yang dijual tak adalah tinggi sangat. Jadi macam mana kedai dia ada traffic yang tinggi? Selepas buat research, saya dapat tahu konten dia tentang planner sangat popular di TikTok dan Instagram. Hari-hari dia buat konten tentang macam mana dia gunakan planner dia. Boleh tengok kat sini, followers dia pun sangatlah tinggi dan bila buka komen, memang ramai yang tanya macam mana nak dapatkan planner dia. Dari situlah dia mendapat pembeli. Jadi, anda boleh kumpul email buat TikTok ataupun post ke Instagram Reel tentang produk anda. Walaupun mula-mula tak ramai, satu orang klik pun boleh trigger Etsy algorithm. Di Etsy, anda boleh gunakan link share and save di mana ketika ada orang dari social media anda membeli produk di Etsy shop anda, Etsy akan tolak 4% dari jumlah fees yang anda perlu bayar. Dari sini kita nampak Etsy sangat menggalakkan penjual mempromosikan produk Etsy mereka di media sosial masing-masing. Yang ketiga, desain bukan sekadar cantik tapi mesti ada permintaan. Saya perasan desain yang viral bukanlah yang paling estetik, tapi desain yang menyelesaikan masalah atau ikut trend semasa akan menarik pembeli untuk membeli produk anda. Contohnya planner, tapi bukan sekadar planner kosong tau, tapi planner yang dibuat khas untuk cikgu ataupun student. Lepas tu ada juga yang jual digital sticker, contohnya mood tracker. Comel-comel boleh letak dalam planner ataupun journal digital. Seronok tau bila boleh track emosi setiap hari. Dan satu lagi, wall art yang ada ayat-ayat viral macam healing is not linear atau ayat-ayat yang memberi semangat. Ramai suka print, frame dan letak kat dinding bilik ataupun pejabat.
Nampak simple, tapi benda-benda macam ni memang ada permintaan. Yang penting kena tahu siapa kita nak bantu dan gaya design yang orang tu suka. Kalau anda buat produk digital, fikirkan siapa yang akan guna dan kenapa dia perlukan produk tersebut. Satu istilah penting saya nak perkenalkan adalah sales velocity. Sales velocity ini maksudnya berapa laju produk anda terjual selepas dilancarkan. Contohnya, kalau hari ini anda upload satu listing dan minggu ni anda berjaya dapat 3 hingga 5 jualan, Etsy akan alert. Oh, listing ni perform bagus, kita akan letak kat tempat lebih tinggi dalam search. Jadi anda dapat lebih banyak traffic percuma. Dari sinilah lebih ramai yang nampak, lebih tinggi peluang jualan. Tapi kalau anda post dan tak ada jualan selama 2 minggu, Etsy pun malas nak tolong. Macam mana nak dapat sales velocity ni? Cipta produk yang orang memang tengah cari. Kemudian, promote sendiri awal-awal di media sosial ataupun bawa trafik luar masuk ke Etsy. Selepas tu, dapatkan 1 hingga 3 sale dalam masa 48 hingga 72 jam pertama. Akhir sekali, Etsy akan tolong anda untuk dapatkan pembeli. Inilah sebab trafik sendiri sangat penting, terutamanya ketika anda baru nak mula. Ini pun satu nasihat yang saya selalu dengar dulu. Nak dapat sale, kena ada 100 listings. Tapi realitinya, kalau 100 listing tu tak ada value atau permintaan, tetap takkan laku. Saya pernah tengok satu seller, dia hanya ada 7 listing tapi setiap satu design dia dah dijual lebih 100 kali. Kenapa? Sebab dia pilih niche yang spesifik. Design dia dapat menyelesaikan masalah dan dia promote produk dia dengan bijak, bukan listing membuta tuli. Kalau anda baru mula, fokus kepada niche yang orang memang nak beli. Contohnya niche wedding, baby dan hari ibu ataupun hari guru. Produk digital yang evergreen, boleh guna sepanjang tahun. Trend semasa, iaitu mengikut musim ataupun perayaan. Desain yang unik dan mudah difahami. Daripada buat 50 listing secara rawak, lebih baik anda buat 5 listing yang memang betul-betul anda faham siapa pembeli anda. Contohnya, ada seorang Etsy seller ni, dia jual 5 produk sahaja tetapi sales dia dah lebih 10,000 sales. Selepas saya buat sedikit research, rupa-rupanya dia memang dah popular di YouTube. Maksudnya sebelum dia buka kedai dekat Etsy pun dia dah ada audiens sendiri. Jadi bila dia mula promote produk dia dekat Etsy, followers dia yang dah kenal dia dulu memang akan terus beli. Maksudnya produk dia bukan semata-mata bergantung pada orang yang search dalam Etsy sahaja, tapi dia bawa masuk trafik dia sendiri. Itu yang membuatkan produk dia meletup. Sekarang saya nak cerita satu konsep yang sangat-sangat membantu saya untuk memahami Etsy ni. Ia dipanggil flywheel strategy. Bayangkan flywheel ni macam satu roda yang berat dan besar. Mula-mula kita kena tolak sekuat hati untuk bagi roda ni bergerak. Tapi bila roda tu dah mula berpusing, dia akan terus berpusing dengan lebih mudah. Dalam Etsy, proses flywheel strategi ini macam ni. Pertama, anda cipta produk yang memang orang cari. Contohnya, planner untuk cikgu, wall art untuk kesihatan mental ataupun jadual kemas rumah untuk ibu yang sibuk. Jadi, bila orang search, produk anda akan jadi relevan. Yang kedua, anda bawa trafik masuk sendiri. Anda promote dekat TikTok, Pinterest, Instagram ataupun website sendiri. Bila ada orang klik dan beli, Etsy pun akan nampak dan berkata, oh, ada orang minat dengan produk ni lah. Yang ketiga, Etsy pun mula tolong promote. Listing anda mula naik dalam carian Etsy. Trafik pun mungkin bertambah dan mungkin dapat lebih banyak sale tanpa anda buat apa-apa lagi. Yang keempat, audiens anda semakin kenal produk anda. Anda mula ada pembeli setia. Dari situ, anda boleh kumpul email mereka atau ajak mereka follow media sosial anda. Akhir sekali, bila anda lancar produk baru, anda promote dekat pembeli lama. Dan sebab mereka dah kenal anda, mereka lebih mudah membeli. Hasilnya, proses yang mula-mula susah tadi jadi lebih mudah dan laju. Itulah kuasa flywheel. Dengan cara ni, anda tak bergantung 100% pada Etsy. Anda cipta sistem yang membantu anda berkembang perlahan-lahan tapi konsisten. Saya tahu bila kita mula menjual di Etsy, kita rasa serabut.
Banyak sangat benda nak fikir, SEO, niche, mockup, title, pricing. Tapi lepas setahun, inilah perkara paling penting yang saya belajar. Berhenti tunggu Etsy buat semua kerja, fokus bina audiens sendiri, fahami trend dan cita rasa pembeli, dan akhir sekali cipta desain yang orang memang nak beli, bukan semata-mata cantik. Kalau anda rasa Etsy shop anda macam tak bergerak ke mana-mana, mungkin sebab anda guna strategi yang dah outdated. Bukan salah anda pun, sebab banyak orang ajar benda yang tak sesuai dengan realiti sekarang. Saya bukan nak kata saya pakar, tapi saya tahu perasaan kecewa bila buat semua yang orang suruh tapi tak ada hasil. Jadi saya harap dengan perkongsian ini anda dapat satu tips yang baru. Kadang-kadang kita cuma perlukan satu cara yang betul dan satu langkah supaya menjadi konsisten. Itu sahaja. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen. InsyaAllah kalau kita usaha dengan cara yang betul, rezeki itu akan datang juga. Jumpa anda dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton.